Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman, Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala dan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita sentiasa bermohon kepadanya supaya ia menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Pada kali ini saya ingin buat satu ulasan ringkas dengan bahasa yang mudah dalam masa yang singkat tentang satu statement yang dibuat oleh Perdana Menteri Malaysia kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau mengatakan Firaun ada jasa kepada rakyat. Ulasan saya ini tidak bertujuan untuk mencela atau menghina atau merendah-rendahkan atau meremehkan atau menghasut sesiapa saja. Cuma saya ingin berkongsi pendapat yang mungkin bercanggah dengan apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim katakan. Sebelum itu, kita dengar dulu apa yang beliau perkatakan di dalam hal ini. Kalau saudara lihat dalam sejarah, kalau baca salah satu kupasan salah seorang alim sufi, dia terang pasal Firaun. Firaun tu ada jasa. Dia bagi makan orang ribu-ribu satu hari. Dia bagi gaji pekerja dia ribu-ribu. Jasa lah tu. Tapi jasa apa? Jasa Firaun. Bukan saya bandingkan dengan sekarang, jangan salah faham. Baik, kita telah mendengar apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang Firaun. Pokok persoalannya ialah apakah patut ataupun apakah wajar Firaun ini dipuji. Untuk menjawab soalan ini, hendaklah kita rujuk kepada Al-Quran. Kerana Al-Quran adalah rujukan utama kita sebagai orang Islam. Di dalam Al-Quran, tidak sepatah pun ataupun tidak pernah sekali-kali Allah Ta'ala memuji Firaun. Tetapi Allah Ta'ala mencela Firaun. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan Firaun adalah mati dalam kekafiran. Firaun mengaku Tuhan. Apabila Nabi Musa diutus kepada beliau bertanya kepada Nabi Musa dengan maksud, siapakah Tuhan kamu dan di manakah Tuhan kamu? Nabi Musa menjawab, Tuhanku adalah Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi. Maka Firaun membina satu bangunan yang sangat tinggi, satu menara. Bahkan dikatakan, kalau tak silap saya, tinggi bangunan itu adalah 3,000 kaki. Wallahualam. Kemudian Firaun menaiki menara tersebut dan bertanya kepada Nabi Ibrahim, di manakah Tuhan kamu yang dikatakan Maha Tinggi? Tidak ada pun, kata dia. Maka akulah Tuhan yang Maha Tinggi, kata Firaun. Inilah satu daripada kesaliman yang paling utama ataupun kekufuran paling utama Firaun. Dia mengatakan dirinya adalah Tuhan. Sedangkan Iblis la'natullah alaihi itu pun tidak berani mengaku Tuhan. Iblis hanya menghasut manusia supaya kafir kepada Allah Ta'ala. Tetapi Iblis tidak berani mengaku dia adalah Allah Ta'ala. Tidak. Firaun di dalam pemerintahannya sangat zalim. Dia merampas segala harta rakyat. Merampas segala tanaman-tanaman rakyat. Dan juga Firaun membunuh anak-anak kecil. Kerana
dikatakan oleh pendeta mereka bahawa seorang daripada anak lelaki Bani Israel akan menjatuhkannya, akan meruntuhkan kerajaannya. Maka Firaun memerintahkan semua anak-anak kecil dibunuh. Tetapi Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa. Ada yang berkata Firaun berjasa kerana memelihara Nabi Musa. Tetapi itu bukanlah jasa yang sebenar. Kerana pada asalnya Firaun nak membunuh Nabi Musa. Tetapi atas desakan isterinya, maka beliau dengan berat hati memelihara Nabi Musa. Jika dikatakan Firaun memberikan makan kepada rakyatnya, jika ada, itu bukanlah memberi makan dalam arti kata yang ikhlas ataupun untuk menunaikan tanggungjawab beliau sebagai raja, tetapi untuk menarik perhatian rakyatnya. Dan arti kata beliau merampas harta benda rakyatnya, merampas tanaman-tanaman rakyatnya sehingga rakyatnya kebuluran, kelaparan. Kemudian beliau memberikan makan daripada harta rampasan tersebut. Ini dinamakan kalau kita dalam bahasa sekarang ini spin ataupun U-turn. Dan tidak ada satu ulama pun, tidak ada kesepakatan ulama, bahkan tidak ada ulama yang muktabar mengatakan Firaun ini berjasa dalam arti kata yang sebenar. Jika ada pun, itu adalah pendapat yang ganjil. Maka, jika dilihat secara saksama, kekufuran, kekafiran, kezaliman Firaun itu terlebih besar daripada kebaikan yang dilakukannya. Ataupun bolehlah kita nisbahkan kepada satu kebaikan, 99 keburukan ataupun kezaliman. Maka tidak layak sama sekali kita sebagai manusia untuk memuji Firaun. Seperti mana saya katakan tadi, tidak sepatah pun ataupun tidak satu ayat pun daripada Allah Ta'ala memuji Firaun. Maka apakah kita sebagai manusia ini memuji Firaun? Ditakuti pujian kita itu akan mendatangkan kita kurang adab ataupun menyanggah firman Allah Ta'ala. Terdapat hadis yang mengatakan Allah Ta'ala murka kepada orang-orang yang memuji kezaliman, memuji orang-orang yang berbuat zalim. Jadi jelas, Firaun ini tidak harus dipuji. Sebagaimana juga Abu Jahal. Kalau tak silap saya, Abu Jahal tidak harus dipuji. Walaupun beliau bergembira mendengar berita kelahiran Nabi SAW. Jadi hendaklah kita fikir, hendaklah kita amat-amati sebelum kita memperkatakan sesuatu. Kerana jika apa yang kita perkatakan itu tidak benar, maka kita telah berdusta. Kita memuji orang yang melakukan kezaliman. Itu adalah satu pendustaan yang bercanggah dengan apa yang diperkatakan oleh Allah Ta'ala itu sendiri. Jadi, sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.